saja boleh buat satu hasanah, maka diganda baginya 10 ganda. Satu kebajikan diganda 10 ganda. Ini kelebihan Nabi, kelebihan umat Nabi. Tapi di sebaliknya, kalau hadap kepada benda jahat, dia buat benda jahat, dia azab benda jahat, tak ada ganda. Man jaa bil sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa saja dia hadap benda jahat, maka tidak dibalas, maka seupamanya, satu demi satu. Ni kelebihan kita lah. Lepas tu ada seorang lagi. Dan usahanya, usaha hamba. Baginya bagi hamba tu ikhtiar, dan usaha atas pada ikhtiar. Dan usahanya, usaha hamba. Gapo usaha ni? Susah, letih, penat. Dia panggil usaha. Cuba tengok. Contoh. Kita ambil di pagi tadi, kita ingat kata, hari ni hari Sabtu ni. Mari sengelai dalam hati kita nak mengaji. Diri berasa nak mengaji tu bukan kita. Bui berasa mari nak mengaji tu lah. Dia panggil perasa, itulah nama hidayah daripada Allah. Mana kalau Allah bui buat kita ni berasa nak ngaji Allah, dia panggil ikhtiar. Mana kalau Allah bui berasa, balik hati kita turut berasa. Hati kita ada pilihan. Hati kita nak ngaji. Maka di situ kita ada beza dah. Beri berasa tu Allah. Itulah panggil hidayah. Ada pun berasa tu hamba. Halus dia. Berasa hamba tu panggil ikhtiar. Dia berasa tu hamba, habis tu boleh dibahasa hamba. Siapa dia mengaji ni? Alhamdulillah. Kerana ni, kerana alhamdulillah ikhtiar, kerana alhamdulillah berasa ni. Tapi manakala berasa, ambil kitab, ambil suih mutu, ambil suih kereta, setak. Tu dia panggil usaha. Susah kan? Naik mutu ada susah, naik kereta ada susah, dia panggil penat. Tu dua tu. Maka atas dua tu lah, kalau hadap kat benda molek, Allah beri pahala kerana dua perkara tadi. Ikhtiar, usaha, boleh hamba mengaku koha-koha. Kerana hak tu kita dak mengaku tu. Ayana kawan mari ngaji. Mengaku atas apa? Mengaku di atas ikhtiar, mengaku di atas usaha. Mana kalau kita tu ikhtiar di hati, sengenok hati di hati kita ni sengelai nak mengaji, dan kita ni berasa nak mengaji, ada penat letih tu panggil usaha. Ngaji, orang duk mengajar kita dengar, orang duk surah kita dengar, maka hasil daripada tu kita reti. Maka reti tu panggil perbuatan Allah SWT. Bui kita reti, bukan kita dah lah tu. Habis itulah
orang dan siapa kita ingat kepada Allah, kenal Allah, kenal sifat Allah, kenal kelebihan Allah, kenal kemuliaan Allah, boleh hati kita tu ingat ke dia semua. Sebab kalau kita kira hakikat sengerti, tak ada apa sekarang kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah buat kita, Allah buat perbuatan kita. Tapi dalam ahli sunnah wal jamaah boleh kita mengaku kata ikhtiar usaha tu boleh mengaku bagi hamba. Kerana hamba buat. Berasa di hati hamba. Buat anggota hamba. Tapi bekas kita boleh dengar, kita boleh reti itu, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah ni ikhtiar usaha sabit bagi hamba juga. Ikhtiar usaha ni boleh wi bekas. Tu tepat berselisih dengan Mu'tazilah. Dan ittifaqnya sama-sama ada ikhtiar usaha. Balik ahli sunnah ada ikhtiar, ada usaha. Itu pakat dengan Mu'tazilah. Habis dia mula kata, banyak-banyak guru ni pergi pakat dengan Mu'tazilah ni, pegah Mu'tazilah ni, takwil Mu'tazilah, macam-macam lah. Dia ada lah ni orang duk juru ita kita ni. Orang juru duk ita satu kerja hak demo lah. Dia Jamil dulu tak ada. Jamilah ni ada satu kumpulan. Satu kerja dia bukan mengajar mana tak. Dia juru ita tok guru mana silap, tok guru mana kurang betul, tok guru mana silap, dia ambil mai pasal. Orang panggil cari keburuk ke orang. Padahal dalam hadis dalam gapo ni tak suruh lagu tu, tak cari buruk orang. Hanya Nabi kata manakala seorang hamba tu Allah khanak nak wi orang tu molek, Allah wi pahai agamu. So, Allah wi tupu hati dia dengan dunia. Tak ada nak dekat dunia, tak ada nak kemenai dunia, tak ada nak. Lepas tu hak okey tu Allah wi nampak ke aib kita. Bukan nampak ke aib orang. Tu hamba yang molek. Hamba hak Tuhan nak wi kebajikan, dia nampak ke aib kita. Ke aib kita ni banyak kan. Habis tu kata guru-gurunya, mata kanan ni kena ita kebaikan saudara kita. Ita kebaikan guru kita. Ita kebaikan orang Islam. Mata kiri kita ita keburukan hak kita. Tu kata orang-orang pandai. Maknanya satu mata ni kita ita kebaikan guru kita. Kebaikan orang Islam. Orang Islam kat keliling kita ni kita benar hak molek dia. Jangan kita benar jahat. Kalau kita benar jahat, tak ada siapa dia orang hak 100% molek ke Nabi. Mata kiri ni kita keburukan kita sendiri. Kita ni banyak keaiban kita ni. Mujur Tuhan tudung. Dia moto Allah ya rahatuk dalam ni. Kalau dia baca kitab hikam, kadang-kadang dia beradu dia. Gino dia tak? Nak buat tanya gino. Dia kata mujurlah Tuhan tudung bau keburukan kita ni.
Keaiban kita, kejerak air kita ni mujur Tuhan katuk. Kalau Tuhan tak katuk ni, tak ada orang nak tahu muka kita. Malu, mujur Tuhan tutup. Itu kita kena ada hak tu. Keaiban kita ni banyak ni. Kejerak air kita ni banyak ni. Keaiban kita ni, kekurangan kita dari segi ilmu, kekurangan kita dari segi harta benda, kekurangan kita dari segi pekat, kekurangan kita dari segi akhlak, kurang belakang kita ni. Ada pun orang ada keliling kita molek. Dia molek belakang. Tu dia panggil cara di dalam tawaduk, ajar tawaduk dia panggil. Jangan kita ajar kata dia tu tak kena, dia ni kena, berarti bunyi kata kita lah kena, kita lah pandai. Tu tak selesai masalah. Bukan jika umat wahidah dak jadi tafriq masyarakat dia panggil. Ni ada satu gereja. Orang di akhir zaman ni sekumpulan yang sedikit cari keaiban orang panggil. Tak ada orang dulu. Dalam sunnah ada kedak tahu lagu tu. PA perangai salafus soleh ada kedak lagu tu. Tapi ada di PA perangai di orang kamar dia ni, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau itu ikut molek tu. Kalau kata ikhtiar usaha pakat, Mu'tazilah pun ada, Ahli Sunnah pun ada. Itu selorong dia panggil. Ittifaq situ. Kalau orang Mu'tazilah pun kata ikhtiar usaha ada, Ahli Sunnah ikhtiar usaha pun ada. Tapi tempat dia selisih mana? Ahli Sunnah ikhtiar usaha tak leh wi bekal, tak leh wi kesal. Mu'tazilah ikhtiar usaha boleh wi bekal. Tu takrir tok guru tu balas tu. Ni kita tengok kita sendirilah. Kalau pandai ke? Habis tu Mu'tazilah perbuatan ikhtiari tak ambil bagi hamba boleh wi bekah. Mana kata? Kalau kita misal kata wi berasa nak naik ponyo Allah, berasa tu hamba naik hamba, wi boleh naik tu orang panggil bekah. Tu Allah. Mu'tazilah dah Allah beri rang kita lah boleh naik, kita berasa nak naik, kita lah wi boleh naik. Tu panggil ikhtiar usaha sabit bagi hamba. Mana ikhtiar usaha ni boleh wi bekah, kita naik ni. Allah beri rang ke dia. Habis tu sesak Mu'tazilah ni, ulama kata ada tak siapa tangguh kufur. Tapi dia sesak daripada Ahli Sunnah. Dia sesak dia ada dua pula. Ada sesak siapa tangguh kufur. Ada sesak tak siapa tangguh kufur. Supa bid'ah. Ada bid'ah siapa tangguh sesak. Ada bid'ah hak tidak sesak. Dia ada bahagi pula situ. Mari di Jabariyah. Mengaji Jabariyah sebentar. Jabariyah tak ada belaka. Ikhtiar usaha tak ada bagi hamba. Maka Allah belaka-laka. Semua Allah belaka. Jadi
Kita pun semua Allah. Ahli sunnah semua Allah. Tapi ahli sunnah ada ikhtiar usaha. Jabar dia tak ada. Maka Allah pelakor. Tu panggil Jabariyah. Tu baru 3 mazhab je tu. Panggil firqah Islamiyah baru 3 je. Banyak lagi. Orang kita tak tahu tu banyak lagi. Ada firqah Musabbihah, ada firqah Mujassimah, ada firqah Murji'ah, ada firqah Syiah, ada banyak lagi. Tapi kita mengaji hak kita nak pakai ni. Hak demo mengaji. Kalau kita cara tak serta, kalau cara dalam lain tak serta, dia nak serta kena mari duduk meja. Tu orang ikhlas hatinya. Tengok Tok Guru dulu kan. Dia mesti gapo-gapo dia buat kitab pergi mak Tok Guru. Tok Guru susah. Ni baris ni lagu mana ni? Baris ni lagu mana ni? Kau masa saya duk sekai tu. Banyak Tok Guru ni pagi-pagi Selasa banyak. Buat kitab. Ni kat mana ni? Ni kat mana kan hari Selasa ni. Banyak Tok Guru dalam 45 wilayah ni banyak mengaji di Allah ya Rahman tak Yahdi. Ni orang panggil orang jaksa banyak juga dia. Anak-anak murid dia ni ada setiap jawab. Bahkan luar-luar negeri pun ada. Malaysia ada, Indonesia ada, Phuket ada. Habis tu setiap kita wakfu tu beribu-ribu mari anak murid dia ni. Ada hak jadi tok guru, ada hak jadi cikgu, ada hak jadi obota, ada hak jadi nayak, ada hak jadi tok nebe, ada hak jadi tok mene. Ini keberkatan Allah ya Rahman tak Yahdi. Kitab dia ni tubik 19 buah kitab. Tapi sekumpulan yang baru ni leceh. Ni kita bapak Mu'tazilah, bapak bid'ah. Masa dulu dulu dia kata bapak bid'ah. Bapak ilmu kalam bapak tu ni mulut mereka ini ganah kau tu dia panggil. Tuhan buat satu ujian untuk mendalaikan iman kita supaya kita boleh mendalaikan ilmu lagi dan supaya kita boleh jaga kekurangan hak kita. Apa yang tak betul kita klik kepada betul, apa yang tak kena kita klik kepada kena. Manakala ada orang yang tolong betul pada kita. Cuba tengok ni kitab dia ni. Bagi hamba tu ikhtiar arak juga tu. Usahanya usaha hamba. Tapi beriti Melayu kita ikhtiar pilihan hati. Usaha penat anggota kita. Ia bunyi je kitab Melayu tapi banyak arak. Dia panggil tulisan Jawi yang bercampur dengan Arab ni kena jaga. Di Petaning boleh jaga ni. Tok guru yang ada di Petaning ni ya. Orang Petaning ni sebab tak raih tulisan Jawi. Tulisan Melayu Jawi bercampur dengan Arab ni tak raih. Orang buat kaji dia kata sebab ada kelebihan pondok banyak. Malaysia banyak. Kalau orang tahqiq kitab, jomah kitab bahasa Rumi lah. Dunia sama je. Kita sini alhamdulillah lagi ni. Itu kita kena usaha pondok ni kena hidup dengan 100%. Lah ni kita ada semakum pondok pula ni. Semakum pondok 5 wilayah.
ada di dalam daftar Fatmako ni 400 pondok lebih masuk dalam daftar kajian ni, iaitu nak rojak mana tu? Usaha. Kena rojak dekat dia. Domir tu dia jamuh wa kata. Dan iaitu usaha hamba tu menyertai perbuatan itu, yakni perbuatan hamba. Tu dia panggil usaha. Menyertai dengan anggota tu. Tu menyertai dengan anggota tu dia panggil usaha. Tapi kalau kira hakikat ngerti, tak ada hak kita. Kalau kita kira hakikat ngerti, tak ada hak kita. Hak Allah belaka. Tu kalau kira hakikat. Kerana ayat Quran mari dah. Wallahu khalaqakum, Allah buat kita. Wa ma ta'malu, Allah buat perbuatan kita. Hingga-hingganya ulama kata sah kita mengaku kata tu dangan kita buat, tu bubur kacang kita buat, tu rumah kita buat, sah mengaku. Sebab apa sah mengaku? Sebab ada dua sana. Sebab ada ikhtiar, sebab ada usaha tu, hingga sah kita mengaku. Tapi bukan hamba Allah Subhanahu wa taala 100%. Ni kena jaga di sini ni. Takut pergi syirik. Kalau kita mahal, kita pandai bab satu pada perbuatan ni, kita akan jauh daripada syirik. Kenapa? Kena kunci dia. Perbuatan yang boleh bui jaksa, perbuatan yang bui bekas, Allah haja, la ghairuh. Tu panggil kunci situ. Gi rumah doktor. Doktor pesak tengok. Mu ni ada sakit ni. Ya wi hubah. Boleh ke tak kita harap kepada doktor royak tu? Boleh harap, tapi jangan 100%. Boleh harap kerana kaedah dia je. Maka kaedah dia tu boleh mukir. Cuba tengok banyak tak doktor kata, mu demo ni kalau nyakit ni buat kelik, mati ni. Orang buat kelik tak mati belana. Hak doktor tak jamin hidup belana. Hak doktor jamin mati belana. Takkan bukan hak doktor tu. Apa boleh ke tak kita nak harap kaedah dia tu? Harap kodak-kodak bagi. Tak serupa kita harap ke Allah. Harap ke Allah 100%. Harap kepada kaedah doktor tu. Harap gitu-gitu. Tu kena pandai kita. Dia tahu demen ni. Agak kodak. Jangan harap metah. Jangan harap buta tuli panggil. Lepas tu kalau kita harap 100%, atau doktor boleh buka syirik tu. Doktor tu ambil ubat ni makan siap. Tu pun tak boleh harap. Tak boleh harap 100% tak. Hanya harap di atas jalan ikhtiar usaha saja. Kau boleh harap 100% kepada Allah. Kau boleh takut 100% kepada Allah. Lain pada Allah bukan 100%, hanya dengan kaedah je. Di rumah tu dia jamu ni demi panah ni. Boleh harap tahu. Boleh. Tapi harap lah ni. Harap jangan kata. Harap kerana dia pandai kaedah ya. Tok Momo dulu ni tekan
tekah kita tak maju tu. Dia jamu dah nadi gini. Tu kaedah dia. Kalau nadi ni gini, ni demen ni. Dia ambil penawar akan ni. Jamu sini nadi ni, dia ambil akan ni. Tengok ke tu. Mari Tok Pomo ni pula. Mu ni kena makan sikit bini ni. Hati mai aku nak dakwah sikit. Ambillah sikit bini dia. Dia dakwah makan. Boleh agak tak? Agak apa tak ni? Agak kaedah dia tu ya. Ada pun ujung, ujung tak boleh. Tengok menujung tu tak boleh. Lagi mau tak mau ayat awal pula. Dia baca-baca siuk. Baca-baca siuk dalam air. Klik makan. Bismillah molek dah. Mudah-mudahan bahawisya kena ayat awal ni. Boleh tak? Boleh. Kerana siuk melalui ayat Quran, melalui gapo, tak ada apa. Tapi yawi bekah, yawi hilang nanti Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berubah, bukan boleh. Nabi suruh kita berubah kalau kita tak tobat. Kalau tobat tak apa. Tengok jatuh pada Abu Bakar, dia sakit. Orang nak pergi cari bohmu. Dia kata, "Saya cari bohmu." Kerana dia bersabar. Orang rapat dengan Tuhan tak apa lah. Kalau dia faham pada wa iza maritu fa huwa yasfi. Apabila sakit aku, maka ia menyembuh. Siapa? Allah. Allah wi sakit, Allah wi hilang. Boleh ke tak tinggal berubat? Boleh kalau sabar. Habis itu. Hanya jangan kita gaduh mesirik ke orang, jangan gaduh bid'ah ke orang. Royak we molek. Tu mana kata dan iaitu kata padanya dan iaitu usaha tu menyertai perbuatan itu, yakni menyertai perbuatan hamba tu lah. Menyertai dengan anggota hamba jua hajo. Menyertai. Tu apa tu? Ni buat je mau orang. Tu panggil ikhtiar usaha ada situ dah. Maka perbuatan tu dia ada dua pula. Dalam bahasa ulama ada perbuatan di atas jalan ikhtiari, ada perbuatan di atas jalan iktirari. Perbuatan ikhtiari tu hak kita sengelai dia. Sengelai nak berjalan, sengelai nak duduk, sengelai nak makan, sengelai nak naik motor tu panggil perbuatan ikhtiari. Ada satu lagi perbuatan iktirari. Mana? Jalan-jalan puak sepak batu. Tu panggil perbuatan iktirari. Kok kita tak sengelai. Naik ponyo. Tu perbuatan ikhtiari. Naik. Lipa ke mana? Tung jatuh. Jatuh tu panggil perbuatan iktirari. Kok kita tak sengelai tu. Bukan pada dibasa kepadanya. Ojok mana? Bukan dibasa kepadanya. Dhamma itu. Perbuatan tu perbuatan anggota jua. Bukan dibasuh kepada anggota itu atas jalan pandangi hamba itu.
Ya nak anu tu. Bukan dibahasakan yakni perbuatan itu tu. Atas jalan pandangi hamba-hamba itu menjadi akan dia akan perbuatan. Bukan hamba buat. Tapi boleh dibahasa, boleh mengaku, sah mengaku. Bukan menjadi akan dia hamba tu, bukan hamba buat. Dan mengeluarkan dia, bukan mengeluar. Bukan hamba mengeluar tu. Mengeluar mana? Daripada ada, daripada tak ada kepada wujud, tak. Hal tu bukan hamba tu. Daripada tak ada kepada ada tu bukan hamba tu. Hanya boleh kita mengaku kata sah, kita mengaku kata kita buat tu atas dua perkara ni saja. Atas jalan ikhtiar kita, atas jalan usaha kita. Bukan kita mengaku kata kita mengada, kita meluah hak tak ada, we ada, hak ada tak ada, bukan. Ni halo. Nak pergi ke mana ni? Nak pergi tani dia. Allah we berasa di hati kita nak tani dia. Hati kita berasa. Manakala hati kita berasa tu panggil ikhtiar. Manakala hati kita berasa ambil anak dia, ambil cak gali lubang. Gali lubang ambil cak tu panggil usaha. Ambil dia buh le lubang. Habislah. Ada pun pucuk dia, segar pada dia, itulah meluar daripada ada pada tak pada ada pada tak ada pada ada pada tak ada. Hal tu bukan hamba dah. Hal tu Allah Subhanahu wa taala. Hak kitanya ambil anak dia letak dalam lubang. Maka di situ tu ada ikhtiar, ada usaha. Boleh ngaku, sah ngaku, siapa dia tanya dia? Alhamdulillah. Faham mana? Alhamdulillah saling ngaku. Dia hidup besar, dia buah bunga. Hak tu bukan alhamdulillah lah. Hak tu bekah tu panggil. Hak tu tak ada siapa dia boleh mengaku makhluk. Kerana perbuatan tu perbuatan Allah SWT. Betul kalau lah kita ni orang mengaji dan kita kerja. Ya mari lalu. Mari email tu. Kita habislah. Ambil buah, ambil anak dia, tak lalu ber. Kambuh. Pucuk hidup besar, bunga, buah. Tu Allah Subhanahu taala daripada tak ada kepada ada. Hak tu panggil bekas. Dalam kitab panggil taksir. Ia terjemah bekas. Hak tu bukan hamba tu. Betul dia buah. Dari dia buah masa. Maka kalau orang tu mengaji dia tahulah. Tak boleh kita tinggal perintah Allah ni. Allah kuasa ni. Buat widuya kita hidup molek bunga buah. Tengok orang tawar 200,000 sekebong tu. Jadi mari ingat pada Allah panggil. Tu orang panggil tani dengan email dia panggil. Ada email. Ingat Tuhan. Tumbuh segar ni bukan dengan baja, bukan dengan kita jiru, bukan dengan kita buah baja, bukan dengan kita jiru. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. We hidup dia, we besar dia, we bunga dia, we buah dia, we masak dia tu Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi bunyi Allah di masjid tak pergi juga. Nikmat Allah sebelah tu tu dia panggil kita tani dengan jahil. Habis tu usul ni dalam kerja buat kita kena bawa. Ni mahal ilmu ni. Dalam kerja buat kita kena ada usul ni. Ada pengenalan Tuhan ni lah baru selamat. Dalam mengajar kita, dalam mengaji kita, dalam kerja buat kita, dalam bohmo kita, dalam perubat kita, dalam menani kita, ada tauhid ni selamat saja. Jauh daripada syirik. Ni Allah beri kita koda-koda ilmu kepada kita ni, alhamdulillah. Kita ni banyaklah jahil ni, sikit hak Tuhan beritahu kita. Dan ni kita ni muzakarah ni. Kita ni buka kitab muzakarah. Kata Bapa Syekh Wara, tak ada dah orang boleh mengajar, tak ada dah. Kerana wafat habis dah orang boleh mengajar. Hanya boleh muzakarah gini lah. Tara Bapa Syekh Wara tu. Kita pergi minta kitab dia, minta mengajar dia. Tak ada dah orang mengajar dia tu. Hanya boleh mari kita pakat muzakarah. Pakat tukar fikiran ni. Ni pun kita pakat muzakarah tengok. Untuk mendalalkan iman kita dan untuk membetulkan iman kita dan untuk membersihkan hati kita dan untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita sampai sini tak ada apalah kita ni. La haula wala quwata illa billah. Habis itu. Bukan mengeluarkan dia daripada ada pada tak ada, pada wujud, bukan. Maknanya kita ada dua tu je. Perbuatan kita nama dua tu je. Ikhtiar, usaha saja. Tetapi bukan Allah, Allah, Allah. Satu lagi contoh. Allah berasa kita nak makan nasi. Manakala Allah berasa, kita berasa. Berasa tu kita yang panggil ikhtiar. Dia berasa tu kita ambil pinggan, ambil nasi, bubuh. Ambil tonyong, suak. Tu panggil usaha. Habis pinggan, kenyir. Kenyir tu panggil bekas. Kenyir itulah orang panggil tauhidul fa'li. Allah saja. Tu panggil satu perbuatan. Mana? Kenyir tu Allah tak kongsi dengan kita, tak kongsi dengan nasi, tak kongsi dengan lauk. Allah, Allah. La syarikalah. Tidak ada guru bagi. Maka kenyir tu mahal tu. Dah kita lapar ni, kenyir tu mahal tu. Habis tu lepas pada kenyir tu kena berdoa. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Sekurang-kurang alhamdulillah, masya-Allah. Kena dah ingat semua tu. Bukan kenyir mari di nasi, bukan kenyir mari di lauk. Hanya Allah beri kita kenyir. Tapi ada asbab. Kerana Tuhan buat asbab, kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Maka sebab tu tak boleh nak beri bekah. Tapi Allah suruh berjalan ke asbab. Kulu makan, wasrabu minum. Tu Allah suruh ikhtiar usaha. Tapi kenyir, we kenyir bukan nasi, bukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu Dan ini makna dikatakan Nabi kan mumpasi pada af'al.
gapo pergi di kalau lupa ni pergi naik kereta membawa pergi naik kereta api hok tak ada tuai. Kita mikir besar tak? Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Beradu pada mana beradu? Royak pergi. Beradu mana? Tu kita di kepala kena tengok ada kuai ke tak ada. Pelai. Ingat sepatutnya budak ramai burung gitu ya. Inilah pengajian orang cara teknologi ni yang naik tekak ilmu tu habui panggil. Menunjuk kuasa Tuhan ni. Luar biasa panggil. Habis itu Tuhan suruh ita kepada burung. Awalam yarau ila tayri fahum safatin. Gini ni. Maulud banyak dah apa? Maulud ni alhamdulillah tengok ni. Budak ni kat 2 bulan dah. Tak beradu ni. Tutai kereta tu. Ni gidan. Tu gidan. Mana tu? Lo kahwin ke mana? Jauh-jauh ke bang lo. Pakok menara, pakok jaban. Banyak maulud tahun ni. Alhamdulillah. Orang khabar dia buat. Kerana peringatan jaksa Nabi ni. Walau orang sekat bermacam-macam. Kata maulud ni bid'ah. Tapi ulama orang pahal dah kata benda lagu ni benda molek. Walau Nabi tak buat, walau sahabat tak buat pun, ulama ambil daripada isyarat Quran, ambil daripada isyarat hadis, boleh buat. Ada orang tanya, kalau hak Nabi tak buat, tak boleh. Kalau buat bid'ah. Maka kaedah ni kaedah rusak panggil. Ada orang tanya. Nabi baca juga. Nabi baca ketubah bahasa Melayu. Ada hadis tak? Nabi baca ketubah bahasa Melayu. Ada dah. Ada seorang tu dia kata maulud bid'ah. Kenapa Nabi tak buat? Bawa dia turun pada ketubah tu. Saya nak tanya demo ni. Saya nak tanya saudara. Kenapa? Nabi baca ketubah tak Melayu? Tak. Lepas mu tak baca Melayu ni? Ya beradu. Nabi baca ketubah bahasa Arab. Nabi berketubah. Bukan baca ketubah. Nabi berketubah. Tu ni Nabi buat tak tu ni. Tak ada juga dah. Nabi buat mimbar. Kita waktu meja.
Mana? Wak bayar hotel. Wak bayar hotel. Ya duit tu duit cemar dah. Hanya sekupul kita tak temu juga kata boleh, tapi ada setengah-setengah tu guru kita duit tu duit cemar, dia ambil buat jalan, ambil buat jamai, ambil buat pagar, itu ada. Tak boleh. Lah ni ada satu buat kan. Siapa dia ada duit cuma banyak, ya pergi baca. Abang Zul dah buat tu. Kita ambil hak watarika tu kan. Boleh buat jambai, boleh buat pagar, boleh buat batah-batah. Ya duit cuma pakai buat umum, pakai hak umum kan. Tu dia tak salah lagi, kerana Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan, sengaja. Ni kita tak sengaja, kita saya kata tu ulama ni boleh kita ada kata hadis doa hadis gitu. Tak ada, kerana kita tak ada maklumat tu. Tak ada muta'ammidan, tak ada sengaja dia panggil. Ambil orang dulu ya tu, hadis ni tak ada asal ni. Tak boleh nak buat dalil tak agak apa. Tapi salah tak kita, kan bukan sengaja. Itu apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita maklumat tak boleh buat hujah. Kalau hadis tu doa doa apa lagi? Doa itu boleh fi fadalatil amal. Wa qad ittafaqal ulama jawazul amali bi haditsud dhaif. Ittifaq ulama Ibnu Hajar kata, ittifaq ulama muhaddisin di atas boleh kita buat amal fi fadalatil amal, kelebihan amal boleh bi haditsid dhaif, dengan hadis dhaif, selama tidak ada modok. Boleh buat amal. Tu pun kadang-kadang demo ni kata demo lain tak pun ada. Ni kita kena hantar apa ahli hadis. Mana? Ayatul sahabat tu. Dalam hadis ayatul sahabat ya. Ya kalau kita tengok Imam Ghazali bubuh dalam kitab dia hadis dhaif tu kali untuk tarwih dengan tarhib tu. Nampak tak ada gapo situ. Hanya tak boleh nak buat hujah di atas nikah, halal, haram. Kalau kita nak jadi petua tak boleh. Ada pun fi fadalatil amal, tak ada gapo tu tengok dalam kitab Imam Ghazali. Ada mudah duk cabar tu dalam Ihya Ulumuddin ke, banyak hadis dhaif. Bahkan kata dalam hadis Bukhari Muslim tu pun ada lagi selit-selit, ada lagi hadis dhaif ni kata. Pendek kata tak jadi salah lah, kita tak ada muta'ammidan dia panggil. Kerana kita terkelik daripada ulama bubuh dalam kitab dia tu terkelik. Tak ada mutan.
Pada mu puasa tak tak ada asal ke dalam kitab ni weh. Mana kalau kita ni orang duduk di hujung. Wah hadis perubahan serba tu ya. Hadis doa tu. Farqu bainana wa baina kaum muslimin al-imah ala qana'i. Farak antara kita orang Islam dan musyriki letak serba di atas kepiyah. Tu pun ada doa juga masalah. Supaya aktilaful a'immah rahmatan lakum. Tu pun ada doa juga. Sempani min ummati iza salahanat ada. Dua macam daripada umatku. Kalau molek dua ni maka moleklah manusia ni. Kalau jahat dua ni jahatlah. Ada ni pun doa juga di dalam Ihya Ulumuddin dia kata hadis doa. Pendek kata kena wi kepada ahli hadis lah. Hanya kita temu dalam kitab ni tak ada periksa lagi jauh. Kerana kita itimak harap kepada orang lain tu. Nyebuhlah kitab dia ni wak bo ni. Ni kita nak ngaji ni situs Salikin ini dia panggil terjemah Ihya Ulumuddin. Ada juga nama tu. Dalam Ihya ni hadis doa ada juga. Gana-gana? Jadi Nabi manakala dia pergi ke satu orang mati tu lekat hutan, maka dia anggil daripada nak semaya. Zahir di situ tu tak ada nyata tu. Hutan orang Islam ke hutan orang bahasa asing. Maka Nabi anggil daripada semaya. Lalu tu lah orang sanggup tu tak apa. Lalu Nabi paling semaya, tak silap ingatkan. Maka hutan di situ tu Nabi tak tanya hutan orang bahasa asing ke atau hutan orang Islam. Tapi Nabi wafat tu tinggal gadaya kepada orang Yahudi sebab serah tolong ditempuh. Jadi kalau kita nak cermat ke sama ada hutan tu orang Islam atau hutan orang Islam, kena bayar nak ambil ikhtiar. Kerana orang dekat hutan mana kalau dia mati tak bayar, roh ni tergantung antara langit dan bumi. Kalau itu kita moleknya bayarlah. Walau orang bukan Islam, walau orang Islam, bahkan tunjuk akhlak kita comel lagi. Dakwah demo. Oh, orang Islam ni molek sengoti weh. Molek balik bayar. Dia hutan dia pergi mayudi. Wajib bayar juga. Nampak? Kena bayar juga. Molek kena bayar juga. Pendek kata kita ni kena beringat bergetar lah. Nabi kata iyakum wadaini. Jauhlah oleh kamu bergetar. Sebab orang bergetar ni malam tidur kurang lenau dan tengah hari berjalan kurang sedap. Bahkan kalau orang hutan banyak, kalau dia duduk di gemah, bunyi mutu tu pun tak sedap dah. Orang main ambil hutan dah apa. Pendeknya qanaah kita ada guna
Ada beli, tak ada bersabar. Waktu comel. Tengok kita. Di mana dah ni hak ni? Yang berapa dah ni? Berapa? Yang kat aneh? Ada pun yang kat aneh, wirid weh. Ni wirid hak Imam Ghazali atur ni, orang awal balas ni, orang alim balas ni, orang kerajaan balas ni, orang abid lagu ni ya kat aneh dah. Ya kat aneh ni kena buat ana ni. Ada pun yang kat aneh iaitu wirid orang arifum billahi ta'ala. Orang sangat kenal Tuhan. Ni wirid orang ni balas mana pula? Arif ni orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil arif. Arifum billah. Iaitu seperti kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Kerana terjemah kitab dia ni. Ni kita ambil berkat lah. Kita hormat pada kitab dia ni, kita berguru dengan kitab Imam Ghazali ni. Imam Ghazali kata gini, al-muwahhidul mustariku fil wahidis samadi allazi asbaha wa hamumahu hamma wahid fala yajibu illallah azza wa jalla wala yukhalifu illa min wala yatawaqqa'u rizqa min ghairihi wala yanzuru fi syai' illa wa yarallahu azza wa jalla fih faman tafa'at rukbatuhu ila hadhihi darajati lan yaftar ila tatwi'ul awradu duktilafan bal kanu waradahu ba'dal maktubat wahidan wa huwa huduru qalbi ma Allah fi kulli halin. Ni wirid ni. Fala yaktaru biqulubihin amran wala yaqra'u sam'uhum fari'un wala yaluhu li abtarihim laihu illa kanat lahum fihi ibratan wa fakaru wa fikru wa mazida fala muharraka lahum wala muskina illa billah. Artinya wiri orang arif, orang yang mentauhidkan Allah, yang kara ia, yang tergelar ia, tu kara. Tergelar kara di dalam memanai keasa Allah Ta'ala yang bersifat dengan samadu. Samad tu apa? Tupu segala tupu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tupu segala hajatnya, pandai hak tu. Pandai keasaan Allah. Pandai pada perbuatan Allah 24 jam. Pandai di sini bukan pandai dengan mata ni. Dia kena ingat jaga. Kalau pandai dalam ilmu akidah, pandai dengan mata kepala. Kalau pandai dalam ilmu tasawuf, orang panggil mata hati. Musyahadah. Musyahadah ba'akidah dengan mata yang ada di kepala. Ada pun musyahadah bak tasawuf, pandangi hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanu. Mal ihsan ya Rasulullah? Jibril tanya. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Tu musyahadah. Mu semua Allah, seolah Allah mu nampak Allah. Tu panggil maka musyahadah. Pandangi hati dengan Allah.
Fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu panggil muraqabah. Dia panggil apa ni? Pekoh dia ni dicampur dengan tasawuf. Yang dikehendaki oleh segala alam ini, ia ada berbagai-bagai pandangan hati dia lah. Dan adalah jadi cita-cita mereka itu arif. Yang satu mana? Maka tidak ia orang arif tu kasih, tak ada dah. Malaikat ke Allah Ta'ala Azza wa Jalla tu panggil satu. Tak ada kasih hati dia, malaikat Allah aja hak dia kasih. Tidak harap dia, malaikat Allah saja dia harap. Ni orang arif weh. Dan tidak takut ia orang arif. Tak takut tu, tak takut sesak, tak takut sadu, tak takut tu, tak takut ni. Malaikat daripada Allah, dia takut ke Allah saja. Kasih dia tak ada malaikat Allah. Takut dia tak ada malaikat Allah. Ni orang arif, ni wirid dia panggil. Ni wirid hak paling tinggi lah ni. Demo kata tok guru dulu-dulu ni, baik tok Monggo, baik tok Dalo, puak-puak tu. Dia duduk tu dengan wirid, dia panggil duduk dia. Allah yarham tok Dalo ni. Kalau tok pakai naik pergi royak saleh, tak boleh nak kecek banyak. Kerana ada wirid dia. Lidah dia basah dengan ingat kepada Allah, zikir dengan Allah SWT. Anak murid penuh 45 wilayah ni dalam ni. Membuatkan orang faham agama bukan di petani saja. Kerana pondok-pondok terbesar ni buat orang ni jadi faham agama dia panggil. Demo ni sifat dia cukup, sifat aling dia cukup. Tawaduk dia. Apa ni warok dia panggil. Allah ya rahmat Allah ni masa tu mula timur ni. Timur Tengah ni. Hak bahasa dek tak ada dah. Ni hak bahasa musim panggil gapo tu. Bahasa musim Tengah ada. Tali gesek ni. Nak takak dia. Jangan. Permainan tu. Nak takak tak boleh ke? Dulu dia tak ada lain ni. Kalau hak Jamil lah ni murid dia senguti. Dengan gambar yang murid senguti dengan gambar. Ni buat orang-orang yang mengaji dia tu berjaksa kepada masyarakat ni. Mulut lidah dia ni selamat betul dengan hak Nabi kata al-muslimu man salimal muslimu namil lisani wa yadi. Dia tak ada mujadalah dia. Orang dok sibuk dengan mujadalah masalah tak ada dia. Ni seorang-orang warok dia panggil. Dia paharai rokok zamir dia ni. Zamir dia ni paharai rokok. Padahal ada di dalam kitab-kitab lah, ada rokok ni makruh. Tapi di sisi dia paharai dia. Dia orang mengaji di dia. Dia tak gaduh dengan orang. Ni aling lagi, warok lagi, dan orang panggil dia ni berzikir semua. Malam-malam ni amal dia banyak baca Quran.
Masa dia ni lah hidup baik awal tu kan. Baik awal hak pukul 4 tu. Ya subuh ni ada 2 beg kan. Ni lemon ni kita dah sikit-sikit ni. Ya Allah ya rahmat dalam. Orang masa ni orang tenang. Masyarakat tenang. Kerana orang alim duk kena pada tempat dia panggil. Masa tok dalam, masa tok mungu, masa tok sekal. Hak gelewak ni tak ada lagi. Banyak kes kata tu, ya sekolah pun tak banyak lagi masa tu. Demon ini tak takut malaikat Allah. Tak kasih malaikat Allah. 3 tengok. Ni wirid demon ni. Yang satu ni ada mana? Dan tidak mengharap, dia tak ada harap akan rezekinya malaikat daripada Allah Ta'ala. Dia tak ada sibuk demon ni. Tak ada sibuk. Tok Dala ni tak ada sibuk dengan dunia. Tak sibuk dengan politik. Bahkan kerajaan tu tak berani nak masuk ke demon ni. Tak sepa tak yelong. Tak yelong. Dia kelibat dengan politik dia panggil. Satu segi dia panggil. Molek bagi dia. Faham eh? Tapi dia tak tak cuti orang ke? Tak cuti orang tak ada main politik. Dia cuti kan? Dia cicah ada. Ni zaman dulu, zaman molek bagi. Zaman 50 tahun dulu tu zaman molek bagi. Zaman ni. Padahal zaman ni lembu belaga banyak ni. Ayah belaga banyak ni. Nama tahu tak? Pok dogo ni tahu tak? Dia ada tok guru dulu. Ada orang lembu dogo yang nak pergi belaga. Lembu dogo nak pergi belaga temu dengan tok guru. Tu lah Pak Dogo Mak Mawi tu. Temu dengan tok guru. Tok guru kata, tak apa pergi belaga. Belaga menit tu. Ya tok guru yang pergi dulu. Dia tak ada kata, dia dah kamu ni syirik kan ni. Panggil hikmat dia. Belaga menit tapi sekali ni lah mu main. Pergi belaga menit lembu dogo. Apa dogo? Tak ada tanduk panggil lembu dogo. Patunya nama kampung hari ni Pok Dogo. Mana kalau kita nak kacak kan lembu Pok Dogo. Lepas tu pergi nama kampung. Ambil nama kampung Pok Dogo. Apa Pok Dogo? Orang pergi lembu dogo tu duduk di situ. Nama Pok Dogo. Dia berapa dengan Mak Mawi. Mak Mawi tu tak orang puas-puas hak jangok bagi. Jadi orang tu bergaduh belaga lembu. Dengan temu dengan tok guru saat ni. Orang-orang hak sesat boleh dapat hidayah. Orang-orang hak berjudi boleh berjenih. Masa tok guru dulu dia amalan dia banyak. Dia tak gaduh apa ni? Dia tak gaduh ubah derah-derah ni. Panggil ngah hikmat. Sebab tu hari raya lah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Balah batahlah kamu dengan balah batah yang elok, yang beradab. Dia tak